Hello, Assalamualaikum semua. Akulah Afzal di sini. Topik apa hari ini? Bangun, bangunlah bangsaku, jangan tunduk, jangan layu. Bangkit waris perwira dulu. Assalamualaikum. Okey. Yang bab video terkejar-kejar tu, itu pilihan. Okey. Itu memperlihatkan akhlak sebenar seseorang. Bila dengar muzik terkejar-kejar tu, itu pilihan. Okay. Tapi aku bukan nak bercakap pasal yang terkejar-kejar tu. Okey, aku hanya nak bercakap tentang satu figura yang dahulunya bila tiada berparti ataupun tak terlibat dalam politik secara langsung, agak mendapat perhatian yang rapat dengan ramai hati pendengar-pendengar satu stesen radio ni. Dia ibarat menambah satu benda yang kita selalu bayangkan, seorang yang bijak, seorang yang terpelajar dan mempunyai pengalaman dalam pengurusan negara. Okay? So satu benda yang baik untuk anak-anak muda dan juga pendengar-pendengar non-partisan ataupun partisan ataupun apa-apa juga. Tapi okay, itulah orang kata, bila kaduk naik dundung ataupun bila beria, tak boleh berlapang dada ataupun husnuzon dengan apa-apa benda berlaku. Aku teringat satu ayat yang Datuk Seri Saifuddin, Menteri KDN, cakap dekat figura ni dalam dia punya podcast keluar selama-lamanya. Beza di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan dia ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim percaya dengan perjuangan dia. Selepas dipecat, diterajang, dibuat macam-macam dalam UMNO, keluar dan tubuh satu parti yang mempunyai perjalanan yang cukup lama untuk menjadi satu parti yang kuat seperti hari ini. Tidak seperti KJ yang ada perjuangan tapi memilih untuk berdiam diri dan terhegeh-hegeh patah balik dekat UMNO atas apa juga alasan. Bagi orang politik macam aku, dah ludah tak perlu sedut balik. Ini ibarat berludah dan jilat balik ludahan yang telah kita buat satu masa dulu. Aku rasa Datuk Seri Anwar ni cukup bijaksana. Siapa saja yang punya idea dan dia nampak ada kebolehan dan juga keterampilan untuk membantu dia, terutamanya dalam membesarkan ekonomi di Malaysia ni, terutamanya ekonomi orang Melayu, tak kira siapa, walaupun DJ radio pun boleh duduk semeja dengan dia untuk dia bertanya dan mendengar pendapat. Ini satu yang teladan ataupun satu sifat yang kita kena ambil kira, satu akhlak yang baik, mendengar, menjadi seorang pendengar yang baik kepada setiap keluhan dan juga nadi resah rakyat. Okey, aku nak cakap dekat KJ. Kalau dulu dia masuk ke Hot FM, orang rasa teruja pasal dia dah tak ada jawatan, dia tak bawa perangai ego ataupun perangai bongkak ataupun perangai cempera dia dalam politik, dalam satu dunia yang baru sebagai penyampai radio. Selalu panggil dia Alung. Alung kita dengar lah pagi-pagi, terasa macam rindu jugalah. Tapi selepas dia dapat jawatan ataupun dapat kembali kepada UMNO, perangai dia automatik jadi seorang yang boleh kategorikan bangsat. Kalau orang hanya melihat stesen radio ni sebagai satu stesen radio yang picisan biasa, tak ada apa pun, tak ada isu pun, hanya untuk hiburan semata-mata dan info-info yang adalah sikit-sikit, orang seteruja nak dengar. Tapi disebabkan hinaan yang dia buat sebagai seorang ahli politik, aku rasa orang berhak untuk declare boycott Hot FM bermula serta-merta. Can I get a fucking oh yeah? Serta-merta. Ataupun pihak Hot FM ambillah satu tindakan supaya kami tak dengar dah
Mak Ruk Cempera ni menyampaikan apa-apa juga dalam Hot FM. Hot FM jangan buat kerja jasa dan tak perlu terpengaruh jadi media untuk UMNO. Dan satu lagi, ini ciapan yang aku kutip. KJ mengatakan harta orang Melayu akan hilang di Negeri Sembilan sekiranya UMNO tidak ada dalam kerajaan. Hey KJ, aku nak cakap kan, dalam sejarah Malaysia ni tak ada lagi Perdana Menteri yang disumbat ke penjara kerana salah laku pengurusan hanya disebabkan gilakan harta dunia, sanggup rasuah dan salah guna kuasa. Jangan petikai aku. Aku rasa KJ juga bersetuju dan antara orang yang awal bercakap tentang isu ni. Okay. So yang dah ternyata menyakau tu adalah UMNO. Parti-parti dalam PH ni bukan parti sakau. Parti Melayu sendiri yang bergelar UMNO. UMNO parti sakau, UMNO parti penyamun, UMNO parti penyangak, UMNO parti bangsawan yang tidak akan dapat mendengar denyut nadi rakyat, terutamanya orang Melayu di bawah ni. So yalah, PRN Negeri Sembilan on the corner. Tentu ada orang yang nak tergila-gilakan nak bertanding. Aku tak tahulah dia dapat bertanding atau tak di kursi di PRN Negeri Sembilan ni. Wajar kita start menghindari satu katak politik yang aku rasa tak ada maruah. Lepas tu aku cakap tak ada maruah, ludah kilat balik. Aku pun naklah juga bekerja, tapi aku bekerja seorang-seorang dalam rumah. Siapa pun tak tengok. Yalah, dah tua-tua ni mesti ada Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Like, comment dan share untuk manfaat bersama ya. Hari